you guys. Yeah. Sorry nak tanya. You guys stay kondo ni ke? Iya, kenapa tu? Kita orang daripada Hostel Malaysia. Kalau kami nak tour rumah you guys, boleh tak? Akak yang buat review rumah cantik tu kan? Betul. Boleh lah. Tapi rumah kita macam simple je. Boleh lah. Okay. Boleh lah. Thank you. Assalamualaikum. Wah, cantik lah rumah dia. Apa yang biasa-biasa ni Biasa je kan. Rumah kita orang kecil je. Untuk rumah you all ni, berapa square feet? 892 square feet je. Rumah ni kita orang beli tahu waktu PKP tahun 2020. Kita orang pun baru juga duduk rumah ni kan dalam 2-3 bulan. Baru lagi. Konsep rumah ni kita orang berdasarkan daripada Singaporean punya rumah. Kita ambil daripada minimalis wabi-sabi lah konsep dia. So kita orang pilih konsep ni just untuk tak rasa senang. So kita balik kerja pun kita boleh relax. So tak terlampau stress. So ni dapur kita orang agak kecil. Tapi bahagian yang paling kita orang suka is this curve lah. Sebab kita orang punya rumah pun banyak elemen-elemen curve. Cantik. Terima kasih. So dia kecil tapi quite practical. Sebab kita orang buat banyak kompartmen lah untuk kita orang punya kitchen ni. Macam ni. Wah, ni tempat letak barang-barang dapur ni Bukan dalam dapur je untuk kita orang kedap-kedap sekali. Ni gula apa Ini dah gula price super. Ini gula premium Farah. Gula sikit pun dah cukup rasa tau. Walaupun gula premium, tapi harga bawah RM2 je. Top packaging dia. Sangat compact. Satu lagi sangat estetik. Kenalah dengan dapur saya. So sinilah tempat kita orang simpan pinggan mangkuk Farah. I suka lah you punya black splash ni. Actually Black Splash ni kita orang tak pakai atas tau. Kita orang pakai Compact Plus yang sangat terkenal dekat Singapura sekarang. So sinilah tempat kita orang punya white kitchen dengan laundry area Farah. Kecil je tapi okey lah. Inilah dining area kita orang Farah. So bila tetamu datang ke bolehlah makan-makan lepak-lepak kat sini. Rumah you ni ada berapa bilik Ada 4 bilik. Tapi kawasan kita orang tak siap lagi Farah yang lain. So maybe next time ke Farah? Boleh. Jumpalah duduk Farah. Saya buat air pakai gula pada tadi. Nak rasa kan? Nak rasa. Okay, thank you.